kecuali kalau ada dalil lain yang mengkhususkan dengan perempuan ke atau lelaki ke, baru kita pakai khusus. Itu kaedahnya. Kalau tidak, dipakai umum. Dipakai umum. Sama juga di sini, pakai umum. Sebab itulah ulama-ulama ada kata kullu zakarin yumdhi wa kullu untha tuqdhi. Isyarat kepada ada berlaku lah. Lelaki keluar air mazi, perempuan pun dia panggil tuqdhi, iaitu daripada qadha. Sama lah air mazi, iaitu sesuatu yang menyebabkan jadi cemar ataupun kotor, sesuatu yang terkena dia tu, air mazi lah. Baik, air mazi ni ialah kepada hak sudah tua tu, dia faham lah. Air mazi dia hak keluar daripada kemaluan ini ada 3 macam cecair. Hak biasalah. Ada lagi cecair hak lain pun hak keluar. Hak sakit tu tak kira. Hak sakit tu cecair kerana sakit, tu lain lah. Kalau hak biasa 3, tak kira dah apa dia, air kencing ke apa tu, tak kira. Hak tu pun keluar juga. Ini hak keluar melalui qubul, orang panggil qubul. Dia ada 3. Satu madhi, hak ni najis. Yang kedua wadi, al-wadi, wadi orang panggil, air wadi. Hak ni tidak najis, tak batal air sembahyang. Tak batal air sembahyang. Yang ketiga ialah air mani. Hak ni kalau ada air sembahyang tak batal, kena mandi. Kalau tak ambil air sembahyang pun boleh sembahyang. Air mani tu kalau keluar, air mani bila keluar, katakanlah sebelum tu seseorang tu ada air sembahyang, lepas tu dah sentuh tu, ialah mengikut mazhab. Kita sudah bincang dah banyak dah ni. Harap-harapnya hak tak ada ikut tu, kena tengok itu semula lah. CD ada, boleh tengok pula. Jadi kalau nak ulai belakang tu, banyak pula lah. Hak kata sentuh tu batal air sembahyang, itu bab lain lah. Hak kata tidak batal, maka air sembahyang tu berterusan tidak batal, tak batal. Dan dia mandi pun kalau dia tak ambil air sembahyang pun tak apa. Jadi dah sah dah. Kecuali hak kata najis, supaya Imam Bukhari air mani tu pun najis, batal. Supaya dengan mazi, dia banyak khilaf di situ. Apabila mengaji hadis ni, kita akan jumpa banyak, akan diceritakan, didedahkan kepada kita tentang khilaf, perbezaan pendapat ulama tu. Hak ni gini, hak ni gini. Lepas tu nak pakai hak mana, ikutlah pakai hak mana, tak apa belakang. Hak mana-mana. Hak tu setengah-setengah orang yang tak say tu. Jadi boleh berlaku mana-mana. Boleh berlaku mana-mana. Memang boleh. Sebab kita mari Kota Baru, dia nak pergi mana-mana, nak pergi Macai, kita kata dah, naik kereta mana-mana boleh, asal nak pergi Macai. Tidak nanti kereta tuan ni, nama sikit-sikit ni baru boleh naik, baru siapa ada. Asal nak pergi Macai, stesen dia tu naik boleh. Ada kalanya kalau kita tunggu tuan dia, hak ni sekian-sekian nama sikit, gak dia tak sapa lagi sini, lama benar kena tunggu. Lepas kena giliran dia pula, hak lain nak berjujuk kena, hak lain pun nak pergi situ juga, apa-apanya. Ambil tiket tu tak boleh pergi selalu, apa nak tunggu hak khusus ni, tak ada pasal tu, menyusah saja. Jadi kita kena tengok hak mana perlu, sebab kalau nak kira kuat, lebih kurang. Terutama kepada orang yang tidak mengaji, dia nak tahu mana hak ni lebih kuat ke tidak kuat. Kalau hak mengaji tu dia boleh tahu juga, hak ni lebih kemah lagi dari segi dalil dia, lebih sesuai dengan keadaan, mungkin lah. Tapi kepada orang biasa lebih kurang. Ini mazi itu keluar apabila seseorang itu dia berasa syok lah, orang kata. Ketika itu keluar. Tidak semesti bersentuhan di antara lelaki dan perempuan, tak mesti.
Ketika tu dia keluar. Tetapi keluarnya itu tidak ada rasa sedap lah, lazat ke apa tak ada, biasa. Dan apa hikmatnya kena basuh air mazi? Najis, dan kena ambil air semaya. Banyaklah hikmatnya. Antaranya ulama sebutlah, iaitu air mazi ni buat apa? Dia keluar dulu kalau nak bersetubuh, nak apa. Ni besar makna dia tu. Dia keluar dulu, lepas tu baru air mani apabila bersetubuh. Sebab katanya saluran yang sama tu keluar juga air kencing. Air kencing keluar juga situ. Air kencing tu dia asid, tajam sangat, kuat sangat. Kalau keluar selalu air mani, boleh mati. Boleh mati sperma yang ada dalam air mani itu. Sebab apa? Dia tajam, kerah. Untuk melicinkan hak tu, menghilangkan kesan air kencing itu, air mazi keluar. Gitu kaedahnya. Air mazi keluar, air mazi membersihkan, jadi licin. Jadi tak ada dah hak bahaya. Hak bahaya yang boleh mati, tak dah sampai ke dalam rahim, mati dulu lagi. Itu hikmat tu, besar nikmatnya kepada manusia tu, untuk membersihkan jalan, melicinkan jalan dan menyelamatkan benih itu. Itu faedah. Dan bila dia bersih, maknanya air kecing hak sakit-bakir ada tu keluar sekali dengan dia. Itulah hikmatnya apa yang jadi najis tu. Yang air mani tu tidak tu, mengikut setengah ulama yang kata tidak tu, sebab apa? Sebab dia keluar tu sudah bersih dah, jalan dia tu. Sakit-bakir air kencing tu tak ada. Sebab apa? Dibersihkan oleh air mazi. Itu hikmatnya. Antara hikmat hak besar lah. Lepas tu selain itu banyak lagi lah hikmatnya. Allah SWT buat tu molek, molek belaka. Tak boleh kita mandang-mandang lah. Sebab itulah tak boleh mandang-mandang ni, kecuali syariat royak, Nabi royak, misalnya bersunat, molek. Sunat tu memang molek. Tak bersunat tu tidak molek. Walaupun dari satu segi nampak menyakitkan sikit, mengganggulah sikit, tapi itu molek. Kerak kuku, molek. Kena kira tu baik daripada kita juga, ada di tubuh kita juga. Molek kerak kuku. Kalau tak kerak tu tak moleknya. Tetapi ada juga orang zaman sekarang ni, tapi mungkin sekarang ni kurang. Suatu ketika dulu banyak kita dengar, belah perut saja nak buat appendix tu, perut lebih, dia kata. Perut lebih, sebab tak ada guna hak tu. Mana-mana perut lebih, tak ada guna hak tu. Sebab apa hak jadi penyakit ni? Sebab ada hak tu lah masuk dalam tu. Benda-benda makanan yang tertentu tu yang membahayakan masuk dalam tu, senang kita buat. Bila buat tu kat jadi kesak semua berok. Itulah kesal dia ni. Hak tu hai buat ni ada benda. Hak tu hai buat ni. Jangan mana-mana, terutama hak dalam-dalam tu. Akibatnya bahaya, menyusahkan kita sendiri. Lepas tu tak ada lah lagu-lagu tu, tak ada lama. Sebab apa? Orang boleh tengok sendiri kesal dia tu. Air wadi ni, ini pun sama, lelaki perempuan keluar apabila letih sangat. Seseorang tu dalam keadaan letih sangat, dan warnanya tidak seperti air mazi yang jernih. Air wadi ni dia pekat, orang kata keruh sikit, keruh sikit warna dia tu ketika letih, ataupun seseorang tu bekerja keras, buat kerja kuat, dia keluar. Ini tidak ada apa-apa rasa apa, tak ada. Dan air mani yang keluar tu memang dengan kelazatan, dan apabila keluar dia jadi lesu, letih, puas, semacam kepuasan didapati oleh seseorang itu. Berbeza dengan air mazi, tidak ada kepuasan itu dan tidak ada kelazatan, tak ada. Adapun air mani ada hal tu. Dan oleh kerana kelazatan itu, kenikmatan itu, seluruh tubuh yang merasakan. Itulah hikmatnya kenapa mandi itu kena rata air seluruh tubuh. Itulah hikmatnya. Seseolahnya kita beri rata belaka, kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah pada setiap bahagian anggota kita. Itu maksudnya. Itu dari segi hikmatnya.
Mm-mm.